Okey, so ini adalah cara untuk nak buat kelipit band pinggang. Ramai orang jahit getah kan, tapi dia macam seteres tak sama-sama. So saya cadangkan cara macam ni. Jahit 4 penjuru. 4 penjuru macam mana? Oi, saya dah share dah video sebelum ni. Awak belum follow Tak apa, tengok dulu saya buat. Jahit dulu macam gini. Tarik je getah tu. Okey, saya dah siap 4 penjuru tu jahit tu. Okey. Lepas tu jahit lagi. Yang mata kasar tau, dekat bahagian getah. Bawahnya adalah kain ya. Sambil jahit, tangan belakang tu tarik. Okey. Kat ini band pinggang belakang sekarang ni, posisi sekarang. So jahit sambil tarik di belakang ni lah, supaya senang sikit. Kalau tak, kain tak nak ikut. Benang saya habis pula kat sini. Bila kita dah jahit, okay, kita akan kelipit sekali lagi. Contohlah ya. 1, 2. Dan kita akan jahit bagi rata. Jom saya tunjukkan. So untuk jahit dia, kelipit sekali. Okay, kelipit lagi. Macam ni. Angkat tapak. Dan turunkan jarum dulu. Okay, kita akan jahit terus mata kasar. Sekejap saya matikan sikit supaya tak gerak. Okay dah. Okay, tapi sebelum kita nak jahit tu, tarik dulu getah. Dan ratakan basi bagi flat seperti ini. Nampak step tu? Korang tekan butang save jap. Membantu korang untuk buat rujukan daripada video ni. Okay, bila kita dah jahit, nampak? Dia akan dikedut sekata. Lagi kita tarik ya. Macam tu. Okay, nampak? Senang kan? Tak ada terkelepit-terkelepit. Yang penting tarik sambil jahit lah. Okay. Macam ni. Okay, so inilah dia seluar yang saya dah berjaya siapkan untuk getah pinggang. Okay, ini pandangan sisi. Okay, pandangan sisi. Okay, jom kita pakai dengan depan. Okay, saya pakai dalam ni ada seluar jean ya. Dan bila saya pakai seluar jean bersama dengan seluar ni, rasa macam seluar slack pun ya juga. Tak boleh nak buka sebab penuh sangat seluar kat dalam. Saya kena buka seluar jeans saya dulu, baru saya boleh beraksi semula. Okey, tak apa. Sebelum saya pakai ni, awak tekan butang follow dan boleh komen. Belajar sesuatu ke? Kalau belajar sesuatu, cuba komen sesuatu. Kita jumpa di next video. Jangan lupa support saya dan tekan butang follow. Watch out. Anda tahu tak, buku ni dah terjual lebih daripada 30,000 unit. Dah bantu ramai orang buat baju dengan lebih cepat. Dan kami dah jual lebih daripada 7 tahun. Ada yang hasilkan baju siap jana pendapatan. Apa yang ada dalam buku ni? Buku ni dia mengajar cara ukur badan, cara buat pola dengan mudah, step by step A sampai Z, khas untuk newbie. Dan ada juga dalam ni ada yang buku kita letakkan QR supaya anda boleh tengok video panduan cara menjahit dengan lebih mudah. Kalau awak tak nak buang masa buat baju sampai salah banyak kali, klik link di bawah dan dapat buku ni sekarang.